Ramai yang kata harga emas sekarang mahal, jadi jangan beli. Hari ini memang harga emas sekitar RM700 per gram. Ramai yang rasa mahal. Tapi cuba ingat balik, tahun 2020 masa harga emas sekitar 200 lebih, masa tu pun ramai yang kata mahal. Tapi hari ini harga RM200 nampak murah dan hanya tinggal sejarah je. Perkara yang sama mungkin berlaku pada harga hari ini. Dalam 3 hingga 10 tahun akan datang, besar kemungkinan harga ini pula akan dianggap murah. Memang betul, dalam jangka pendek harga emas ada naik dan turun, tetapi dalam jangka masa panjang harga emas cenderung untuk naik. Jadi kenapa boleh jadi macam ni? Sebab nilai duit kertas kita semakin susut. Bila duit makin lama makin hilang kuasa, harga barang makin naik. Contoh yang paling simple, harga kali lipat pun makin lama makin mahal. Ini pulakan emas, aset yang menyimpan nilai. Sebab tu cara yang betul untuk beli emas adalah kita beli je dulu and then kita tunggu. Bukan tunggu dulu baru beli. Sebab tak ada siapa yang tahu bila harga akan naik dan turun. Kalau tunggu terlalu lama, last harga makin lama makin tinggi, tak sampai nak beli. Penyimpan emas yang bijak hanya fokus kepada pertambahan gram dari masa ke semasa. Bila gram emas bertambah, kekayaan juga akan bertambah. Jadi bagi sesiapa yang nak berdaftar bawah saya, tuan-puan boleh isi beg biru dalam video ini ataupun tuan-puan boleh follow dan DM saya. Saya akan guide tuan-puan step by step.